Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman bin Saudi, nombor matrik C23A1040. Hari ini saya akan membentangkan laman web galeri Cik Siti. Iaitu pertama, pengenalan. Laman web repositori digital galeri Cik Siti berfungsi sebagai platform pengurus data dan metadata artifak yang merangkumi penyimpanan maklumat koleksi secara sistematik, paparan katalog digital, fungsi carian dan penapisan, serta kawalan akses antara staf dan pelawat. Laman ini dibangunkan bagi menyokong proses dokumentasi, penyelenggaraan dan rujukan koleksi warisan digital. Okey, seterusnya iaitu promosi laman web galeri Cik Siti. Saya akan membentangkan peranan dan sumbangan individu saya dalam pembangunan website repositori digital galeri Cik Siti bagi kursus SCM 3123. Sebagai mesej utama, promosi website galeri Cik Siti dibangunkan sebagai sebuah platform digital yang sistematik untuk pengurusan dan paparan koleksi artifak warisan budaya Kelantan. Dari segi identiti visual, website ini menggunakan latar gambar galeri sebenar, warna profesional seperti merah bata, hitam, putih bagi memberikan imej formal dan eksklusif, seperti sebuah galeri warisan sebenar. Selain itu, laman web ini dilengkapi dengan fungsi carian dan penapis yang membolehkan pengguna mencari artifak berdasarkan daerah asal, kategori serta bahan artifak. Website ini juga mempunyai perbezaan akses antara staf dan pelawat, di mana staf boleh mengurus dan mengemas kini data, manakala pelawat hanya boleh melihat koleksi serta maklumat artifak. Secara keseluruhannya, website ini bukan sekadar galeri digital tetapi berfungsi sebagai sistem repositori warisan yang profesional. Seterusnya iaitu rumusan sumbangan individu, modul artifak. Dalam projek ini, saya berperanan sebagai pengurus data dan metadata artifak. Saya membangunkan modul artifak yang memaparkan senarai artifak dan paparan individu lengkap dengan maklumat metadata. Antara artifak yang saya dokumentasikan ialah: pertama, ketuk kelapa iaitu alatan muzik tradisional yang berasal daripada Kuala Krai dan diperbuat daripada kelapa, buluh dan kayu. Kedua, baju kebaya Cina iaitu pakaian tradisional dari Tanah Merah yang diperbuat daripada kain katan. Yang ketiga iaitu temikan mambo iaitu peralatan domestik tradisional dari Kuala Krai yang diperbuat daripada Tanah Liat. Serta artifak ini dilengkapi dengan imej digital dan maklumat lengkap untuk tujuan dokumentasi warisan. Untuk dalam galeri Cik Siti Wakembang Cik Siti, kita memiliki 11 artifak di mana saya hanya menyumbangkan 3 untuk bahagian saya dalam dokumentasi website ini. Okey, seterusnya itu metadata dan reka bentuk modul. Bagi setiap artifak yang saya mengisi metadata lengkap yang merangkumi borang exhibition, katalogi, condition report dan juga census ataupun decision. Maklumat yang direkodkan termasuk nombor exhibition, kategori artifak, daerah asal, bahan, tarikh perolehan serta keadaan artifak. Dari segi reka bentuk modul, saya mereka susun paparan secara di mana nama artifak di belah atas disertakan di bawah gambar artifak dan maklumat data artifak, dan di sebelah kanan terdapat maklumat metadata iaitu borang yang perlu disertakan. Untuk ketiga-tiga artifak, saya juga menyediakan lakaran sitemap sebelum ini bagi modul individu untuk memastikan struktur modul kemas, sistematik dan mudah difahami oleh pengguna. Seterusnya iaitu penguasaan kemahiran CLO3. Melalui projek ini, saya dapat menguasai CLO3 iaitu keupayaan membangunkan penggunaan pengkala data maklumat warisan secara digital. Saya mempelajari kemahiran pengurusan metadata digital, penyusunan data artifak secara sistematik serta asas pembangunan laman web repositori. Pengalaman teknikal membina modul artifak memberi pendedahan sebenar tentang berbagai sistem pengkatalogan museum digital berfungsi. Secara tidak langsung, projek ini meningkatkan kefahaman saya tentang peranan teknologi dalam pemeliharaan dokumentasi warisan budaya. Untuk penambahbaikan dalam laman web iaitu kami menggunakan WIS untuk membangunkan laman web digital bagi memudahkan pihak kumpulan kami untuk mencipta sebuah laman web yang begitu
profesional dan efektif bagi seluruh pengguna, di mana setiap WIS ada kelebihan dan kelemahan, di mana WIS mampu untuk mengisi maklumat yang begitu banyak, tetapi terdapat juga kelemahan di mana bila terlalu banyak maklumat dimasukkan, WIS mungkin berlaku mungkin sistem bergerak secara slow dan mungkin pengguna yang tergesa-gesa boleh terasa kecewa kerana sistem yang slow disebabkan data terlalu banyak. Dan kami bila dikaji-kaji, WIS ini boleh linkkan dengan Google Doc, di mana bila terlalu banyak, kini pengguna tu boleh linkkan dengan Google Doc untuk cari maklumat, bagi memudahkan pengguna untuk mencari maklumat, sejarah asal-usul artifak, di mana kita akan hari ke hari artifak akan bertambah, maklumat akan berubah, data pun akan ada perubahan di mana artifak mula rosak, di mana kita memerlukan konservasi dan banyak lagi lah untuk berdasarkan artifak ni. Data akan berubah setiap masa. Cuma kita sebagai orang yang faham akan warisan untuk sentiasa memelihara warisan untuk kelestarian untuk memastikan anak bangsa mengetahui tentang artifak yang pernah ada di sekitar kita. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Aiman bin Saudi, nombor bertilik 03A1040.